Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali. Kali ini saya akan berkongsi dengan anda semua tajuk berkaitan asid dan alkali. Jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi selepas ini. Hai semua, bertemu kembali. Seperti yang saya telah nyatakan tadi, hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan asid dan alkali. Dalam pelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang 8.1.1 menguji bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari segi perubahan warna kertas litmus dengan menjalankan penyiasatan. 8.1.2 mengidlak bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari aspek rasa dan sentuhan dengan menguji beberapa contoh bahan. 8.1.3 meneroka bahan lain yang boleh menguji bahan berasid, alkali dan neutral. 8.1.4 meneroka bahan lain yang boleh menguji bahan berasid, beralkali dan neutral. Setiap bahan makanan dan bahan kegunaan harian mempunyai kandungan kimianya yang berbeza. Sifat kimia bahan ini menentukan bahan itu bersifat asid, alkali dan neutral. Kertas litmus ialah sejenis penunjuk yang akan berubah warna apabila diuji. Kertas litmus ini mempunyai dua warna, iaitu warna merah dan juga warna biru. Perubahan warna kertas litmus terhadap bahan berasid. Apabila bahan berasid diuji, hanya kertas litmus biru berubah warna kepada warna merah. Manakala kertas litmus merah tidak akan berubah warna. Ingat, kertas litmus biru akan bertukar menjadi warna merah. Tetapi, jika bahan beralkali diuji, hanya kertas litmus merah akan berubah warna kepada warna biru. Manakala kertas litmus biru tidak akan berubah warna. Ingat, bila beralkali, kertas litmus merah akan bertukar menjadi warna biru. Okey? Tetapi, apabila bahan neutral yang diuji, tiada perubahan warna bagi kedua-dua kertas litmus tersebut, di mana kertas litmus merah akan kekal berwarna merah dan kertas litmus biru akan kekal berwarna biru. Ini adalah contoh-contoh bahan berasid, beralkali dan juga neutral. Contoh bahan berasid ialah seperti kentang, cuka dan juga tomato. Contoh bahan beralkali ialah seperti syampu, badam dan juga serbuk penaik. Contoh bahan neutral ialah seperti garam, gula dan juga minyak masak. Baiklah, apakah dia sifat kimia bahan? Okey, baik, mari kita lihat. Gambar berikut. Seorang pelajar sedang merasa buah limau. Dan kita berdapati bahawa respon pelajar tersebut dia akan disebut masamnya. Ya? So limau ni sebenarnya dia bersifat asid. Asid berasa masam apabila dirasa dengan lidah. Limau menukarkan warna kertas litmus biru kepada warna merah. Ingat, bahan berasid menukarkan kertas litmus biru bertukar menjadi warna merah. Okey, bahan beralkali pula contohnya seperti sabun. Sabun bersifat alkali kerana rasanya pahit dan dia berasa licin apabila disentuh. Sabun menukarkan warna kertas litmus merah kepada warna biru. Ingat, jika bahan beralkali akan menukarkan kertas litmus merah menjadi warna biru. Okey, bagaimana pula dengan neutral? Bahan yang neutral. Air bersifat neutral. Air tidak menukarkan warna kertas litmus biru dan warna kertas litmus merah. Rasa air adalah tawar. Jadi bahan bersifat neutral juga ada yang berasa manis dan masin.
Ingat, bahan bersifat neutral ni biasanya dia berasa tawar, manis ataupun masin. Sesuatu bahan yang berasa masam tidak semestinya bersifat asid. Manakala yang berasa pahit pula tidak semestinya bersifat alkali. Contohnya seperti kentang. Kentang tidak berasa masam tapi kentang bersifat alkali. Okey, mari kita lihat. Apakah contoh bahan-bahan berasid, alkali dan neutral yang ada di sekeliling kita? Contohnya dalam pertanian. Okey, mari kita lihat dialog di antara dua orang ini. Anak dia sebut, "Ayah, mengapakah kita perlu menabur kapur pada tanah ini?" Kapur bersifat alkali dan boleh mengurangkan keasidan tanah kebun. Dalam bidang pertanian, kapur iaitu bersifat alkali ditaburkan pada tanah untuk mengurangkan keasidan tanah kebun. Dalam bidang perubatan pula, sengatan tebuan bersifat alkali cuka boleh disapu pada kawasan yang disengat untuk rawatan awal. Produk kegunaan isi rumah. Ibu, bagaimana nak hilangkan rasa licin cecair peluntur ini? Lumurkan tangan dengan asam jawa, nanti hilanglah rasa licin itu. Dalam produk kegunaan isi rumah, asam jawa yang bersifat asid dilumurkan pada tangan untuk menghilangkan rasa licin cecair peluntur yang bersifat alkali. Apakah bahan-bahan yang kita boleh gunakan untuk menggantikan kertas litmus? Antaranya ialah ekstrak kunyit, ekstrak kopis bunga ataupun menggunakan ekstrak bunga raya. Anda kata kalau kita tiada kertas litmus di rumah, kita boleh menggantikan, menguji sifat kimia bahan dengan menggunakan ekstrak kunyit, ekstrak kopis bunga ataupun ekstrak bunga raya. So masa untuk kuis. Perhatikan gambar ini. Berdasarkan rajah, nyatakan apakah sifat bahan tersebut. Tahu tak ini buah apa? Ya, ini adalah buah manggis. Apakah sifat buah manggis ini? Adakah dia bersifat asid ataupun dia bersifat alkali? Ya, manggis bersifat asid. Dania menggunakan kertas litmus biru untuk menguji sifat bahan tersebut. Adakah warna kertas litmus biru itu berubah? Ya, warna kertas litmus biru bertukar menjadi merah. Lihat pula pada soalan berikut. Apakah yang akan dirasa apabila kita menyentuh ubat gigi ini? Ya, kita akan rasa licin. Amsyah menggunakan kertas litmus biru untuk menguji sifat bahan tersebut. Adakah warna kertas litmus biru itu berubah? Tidak berubah. Mengapa? Kerana ubat gigi bersifat alkali. Jadi apabila bersifat alkali, kertas litmus biru tidak akan berubah warna. Sekian sahaja daripada saya. Jangan lupa like dan subscribe sehingga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.